Boleh. Imam dia akan sampai pukul 9. Mana Syahid? Imam pukul berapa? Bila masuk dia tu yang dia berfotokopi tu. So MC ya, maknanya kita akan perempuan punya grup dia akan duduk kat sini dulu. Dan saya pun dah kena ready kat sini lah. Cuma you announce kan kemasukkan tetamu adalah pihak belanja hotel lelaki. So maknanya kita dah ready kat sini. Kalau you bukan pembawa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Bukit Jalil Golf Resort. Jadi kita sampai dalam pukul 8.50 malam tadi. Kita dah unload barang semua dah tolak semua barang naik ke Dewan lah. Sekarang ni pukul 9.55. Tapi kalau korang tengok tadi pelamin memang tak ada lagi. Jadi kita tengah tunggu tim rider, tim pelamin ni set up lah. Macam biasa kena sidai. Mandi hujan. Kena mandi hujan, kena sidai. Memang dah selalu sangat lah. Penat lah. Aduh. Tapi tak apa, kita tengok macam mana kita nak set up malam ni. Satu dewan dah. Ikut loading bay tahu kan. Happy ke weh? Macam mana weh? Kena sidai ni weh. Kena sidai. Aduh. Ni first time Happy masuk dalam video tu. Jarang dia tu. Kena sidai tu. Boleh lah masuk YouTube kan. Aduh. Memang kena bayar mahal lah sikit lah YouTube. Ni 2 juta tontonan ni. Ini diamond tadi. Nampak Happy silap lah. Orang suruh pakai lampu lain. Dia pakai lampu lama. Aduh. Kita ada lampu yang kuat. Lampu ni kuat sikit. Dia nak pakai lampu yang perlahan lah. Aduh. Kan kena buka balik. Malap lah. Malap kan. Mata pun malap. Okey, sementara kita tunggu tim pelamin settle. Kita set up macam biasa lah. Face light ni sebab face light dia paling stand alone. Jadi kita set up face light dulu lah sebelum kita boleh buat apa-apa projek ataupun susunan di bahagian pentas ni. Okey, santai kita buat dulu apa yang mampu. Sementara kita pasang ni, family masih lagi buat rehearsal untuk ketibaan dan kemasukan pengantin tu lah. Tapi kita buat kerja kita dulu sebab tak ada kaitan. Kita ada ahli keluarga yang handle PA system. Kali ni diorang pakai PA system in-house saja. Alright. Kita dah pasang seterusnya. Okay weh, game pelamin baru naik bedrock. Game pelamin baru naik bedrock. Sebelah. Aduh. Okay, time update. Sekarang pukul 11.30 malam. Kita masih lagi tak mula je lagi kerja kita. Sebab macam biasa kita masih lagi menunggu tim rider untuk settle. Sebab ikut plan dia memang diorang kata pukul 10. Macam biasa memang kena sidai. Tukar biasa. Jadi kita dah brief dengan keluarga pengantin, flow apa semua untuk esok. Cuma sekarang ni kita kena tunggu pengantin pelamin. Nak tak nak kena tunggu juga lah. Kita tak boleh nak buat apa kan. Mungkin kita akan set up follow spot dulu. Miro dengan Hafiz ataupun AP dia tengah set up dekat follow spot. Kita nak try follow spot punya. Kemudian mungkin kita boleh rehat kejap ataupun pergi makan dulu ke apa kan. Saya tak pasti apa nak buat ni. Kena tunggu pelamin. Alright. Apa? Maksudnya janji masuk. Dua-dua masuk lah. Jangan kau ambil lelaki je perempuan ni. Tadi. Test.
Alright, pukul 1 pagi kita baru boleh start placement lampu kita. Jadi kita buat secepat mungkin sebab pukul 3 nak tutup. Jadi kita dalam program dalam sejam, betul sejam lagi mungkin untuk programming lah. Hari ni kita berempat, hopefully akan lebih laju lah sebab kita berempat. Okay. Pakai untuk 4 jam. Macam mana weh? Settle? Settle lah. Kita sekarang tinggal tunggu Aiman buat address. Kita biar Aiman buat, dia tengah struggle. Kita dah adjust apa ni, face light semua kita dah adjust. Tinggal tunggu nak program sikit. Sekarang pukul 1:20. 1:35. Memang sejam lah kita layout ni, sejam lah. Okey, time update pukul 3:15 pagi. Macam kerja kita alhamdulillah boleh kata selesai dah, boleh kata selesai. Cuma kita tengah nak tunggu lagi sikit lah, programming lagi sikit. Kemudian kita boleh kemas box kita ni. Mungkin kita letak kat belakang sana lah, dekat bahagian store sana, ataupun belakang-belakang tirai tu lah. Rasa tak muat belakang tirai tu, kita mungkin letak belakang store. Tapi tunggu lagi sikit, adalah nak bergerak tu, bila gerak sekali kita terus balik kejap. Harapnya boleh tidur dalam 2 jam macam tu lah. Esok pagi ada akad nikah pukul 8. Lepas subuh tu dah kena gerak sini balik. Tapi tak, perjalanan dalam 15 minit. Pukul 7 boleh lagi lah, lepas sarapan lah. Okey, tidur dulu. 4 pagi kita makan dulu. Kan baru dapat makan malam, sos lebih. Ni bang. Tudu pun dah tak nampak bang. Aduh. Dah tak lalu buka mata. Penat betul. The next day. Tapi macam mana weh? Untuk majlis pagi tadi macam mana? Agak pecah kacir sikit. Pecah kacir? Apa berlaku weh? Dia macam macam tak disangka. Tak disangka? Dia blackout lah, blackout. Ramai yang pertama. Blackout sampai 4 kali je? Sampai Seluruh rombongan lah. Aduh. Janji majlis jalan. Sama-sama kita doakan. Okey, kita standby lah. Lagi 2 minit. Happy dah dapat signal ataupun confirmation. Lagi 2 minit katanya untuk pengantin masuk. Jadi kita nak standby dulu lah. Hopefully tak ada tak ada problem lah, tak ada kesukaran lah. Harap smooth je. Sebab daripada pagi tadi dah ada beberapa kali blackout. 3 kali blackout, 4 kali blackout. Lepas tu plug belah sana pun dah terbakar ni, belah sana dah terpadam sebelah, on sebelah. Jadi
hopefully kita habis berjalan lancar dengan baik lah untuk majlis ni sampai ke petang sekejap lagi. Okay. A few moments later. Ya Tuhan kami, Ya Khalik, Ya Wahab, Maha berkuasa lagi Maha bijaksana, dan izin-Mu ya Allah, kami dapat berhimpun bersama-sama dengan yang begitu indah dan tempat yang penuh keindahan ini. Kami berhimpun tangan memohon padamu ya Allah, Kau rahmatilah majlis hari ini, semoga ia berjalan dengan sempurna. Memeriahkan lagi majlis ini. Kehadiran anda semua amat bermakna buat kami. Rumah tangga yang dibina ini akan dipenuhi dengan kasih sayang, tolak ansur dan kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mendahulukan agama dalam setiap langkah. Pesan ayah Tasha, sentiasalah taat dan patuh pada hukum Allah sebagai isteri yang taat dan penuh patuh pada suamimu. Okey, video untuk kali ini sampai di sini saja. Sebab saya dan juga Aiman akan pergi ke tempat lain lah.
ada lokasi lain. Kita baru selesai dengan kemasukan pengantin sebentar tadi. Jadi dapat tengok sedikit sebanyak macam mana kami buat orang kata kemasukan pengantin dengan lighting kita orang lah. Jadi hopefully majlis ni sampai habis jalan dengan lancar lah. Tapi kita ada lokasi lain, kita gerak dulu biar epic dengan Mirul settlekan. Alright, jumpa lagi video akan datang. Ciao.